Story Mori untuk sambungan seterusnya, aku jadi neni lagi, di mana ni adalah kucing dekat kedai papa aku. Mula-mula pelik tengok dia berpusing-pusing. Rupanya ada anak terbelit dekat bahagian belakang tu. Jadi kita kena jadi bidan terjun tak bertauliah, kena tarik anak dia keluar. Lepas tu dia dah beranak tu kan, dia tak nak jilat anak dia weh. Dia boleh lik-lik kaki dia dan mengabaikan anak dia. Jadi apa lagi, aku pergi ambil tisu. Masa ni glove tak tahu entah mana, aku pun tak ingat dah kalut malut kan. Ambil tisu, lepas tu aku lap-lap dekat bahagian mulut dia. Sebab biasanya dekat bahagian mulut tu ada selaput. Selaput tu korang kena buang, sebab kalau tak nanti susah dia nak mendapatkan udara masuk dalam mulut. Silap air bulan dia jadi lemas lah. Lepas tu si budak kecum ni terkejut, apa pula yang hitam ni, kenapa tak sama belangnya. Lepas aku hintai kat bawah ni, tak ada pula yang keluar. Jadi kita anggap yang ni dulu yang keluar. Lepas tu nanti kita tunggulah dia nak terang kali keberapa tak tahu. Lepas tu aku naik atas rumah, and then aku turun balik, jumpalah seekor lagi. Balik aku geram si budak kecum ni terlalu sopan santun, sebabnya anak dah terkeluar ni, lendir tu tak dijilat pula tak lah. Nak jilat pun macam tak nak jilat aja. Lepas tu apa lagi, aku tarik lah sebab nampak budak ni macam lemas. Kita tarik kepala dia, sebab biasanya anak kucing ni bila dah terkeluar macam gini, maknya akan cepat-cepat makan dekat bahagian selaput tu, nak bagi terkeluar cepat-cepat. Tapi si budak kecum ni tak tahulah berapa lama dah budak ni. Mula-mula aku macam risau lah, sebab nampak macam tak nak bernafas dah budak ni, sebab lama sangat dia duduk dekat situ. Tapi tak tahulah berapa lama, sebab aku turun ni dah macam gini dah budak ni. Walaupun nampak macam slow, tapi sebenarnya aku dalam keadaan nervous jugalah, sebab takut nanti bila aku lap dekat bahagian mulut dia ni, nanti kuat sangat karang tercubit, bengkak pula bibir tu jadi macam bibir. Tak nak cakap, kena sengat tebuan gitu je lah. Lepas tu datanglah pula kerisauan, sebab apa, aku nampak macam tak nak bernafas saja budak ni kan. Tarik-tarik lah kita ke depan sikit, lap lain mana ada yang patut. Lepas tu barulah nampak mulutnya macam tercungap-cungap sikit. Risaulah kan. Bila nampak bergerak sikit tu, okey dah masuk dah nyawanya rupanya. Ingatkan tak nak masuk dah tadi. Jadi nak cakap dekat sini, proses pembinaan anak aku yang kali kedua ni berjaya. Korang tengoklah tu, si kecom tu dia jilat kaki dia daripada anak dia. Boy, mentang-mentang aku memudahkan urusan terus jadi malas ya. Yang si udak hitam yang awal-awal tadi tu, aku angkat ni, tengok tu tercirit dah terkeluar macam tai hamster lah pula. Semenjak bela kucing ni first time aku tengok newborn beyak. Kecil tu aja macam hiasan atas kek coklat tu kan. Sama weh. Tu tengok lekat kat kaki dia tu, sama. Lepas tu tak nak bagi si kecom lupa diri, aku letak rapat-rapat sikit anak dia tu, bagi dia tahu sikit yang terkeluar tu anak bukan beyak. Sayang 1000 kali sayang, masih lagi sama. Betul-betul self love, menyayangi diri sendiri, kena cantik. Takut nanti bapak dia datang menjenguk pula. Tak payah nak perasan bapak aku duduk jauh. Sebabnya si kecom ni duduk kedai bapak aku, tapi aku bawa balik ke rumah sebab bulan puasa hari tu. Jadi aku tak naklah bagi dia ni kelaparan. Yelah, air longkang pun kering, ini kan pula makanan. Semua kedai tutup, tak ada pula nanti tiba-tiba si kecom ni pergi beratur dekat bazar Ramadan nak beli makanan. Masalah utama anak kucing ni kan, kalau nak cari puting susu, dia tak cari dekat perut, dia pergi cari dekat belakang. Dia tak tahu ke situ tempat dia keluar, bukan tempat nak kena dapatkan susu. Asal dalam alam perut bolehlah makan dekat situ. Bila dah keluar, sini tempatnya. Bela kucing domestik ni sejak dulu lagi memang aku jarang lah nampak kantung ni kalau kucing aku beranak. Biasanya aku ready ke tempat, tahu-tahu dia dah beranak dah. Yang ni aku kena melalui prosesnya, yang mana kena tengok. Macam yen-yen tu pun sama, aku kena tengok juga terbelit dekat bahagian belakang untutnya. Mula-mula ingatkan sikit aja, dapatlah 4. Jadi ni lah kucing tambahan yang hari tu yang korang cakap, macam nampak kucing baru. Ni lah ceritanya. Aku tak sempat nak cerita dekat korang. Yelah, nak raya hari tu tak sempat lah kita nak pergi kerja Lailatul Qadar lagi. Lepas tu kita nak merendang, kita nak menghias rumah apa semua kan. Jadi jodoh lebaran, dapat jugalah cucu lebarannya. Lepas tu mak dia menghilangkan diri. Aku pergi cari, letaklah dalam kemah ni. Tapi gitulah, dia tak nak indah dekat anak dia, tak rela kot. Itulah si bapak pergi mengungkit dekat mak tak nak. Tapi gitulah, tiba-tiba bunting terkeluar. Ingat berak rupanya, tapi yang terkeluar adalah anak dan juga tanggungjawab. Itulah tiba-tiba dah beranak ni, dah tinggal pula jadi status janda.